Akan akal. Apabila kau berjaya menggunakan akal, setiap langkah kau di dalam perjalanan kau tadi, kau punya sebuah perjalanan, Mak. Ya. Setiap langkah di dalam perjalanan kau, every single step inside your journey, makin banyak susahnya, bermakna bila kau rasa banyak adalah susah, banyak tidak halangan, tapi kau hadapi, kau redah, bermakna You do something dia right. diistilahkan No. dia diistilahkan sebagai bila kau naik tangga, makin banyak anak tangga kau naik, makin lelah kau nak. Oh. Nah, makin berat rasanya nak. Oh. Bermakna perjalanan kau yang naik ke atas. Oi, betul. Turun. Bukan turun. Sebab kau menggunakan akal. Orang yang hidup sentiasa senang, apa senang tu senang, semudah-mudahnya senang, yang hidup makin rasa. Dan kau bila kau dah di atas, kau akan mengenai di depan. Sedangkan nya si perasan pun bila dia langgar, kau nya melunggak, mendongak, balaknya ke atas. Si perasannya, si tahunya kau dah di atas. Tapi kau yang di atas jadi tahu. Kerana kau yang mendaki ke atas. Disianya. Bapak Madang, kau buat je apa yang kau nak buat. Kau just buat je. Do whatever you want to do and do it best. Ya je. Ya, bila kau rasa makin susah, makin banyak halangan. Sebab apa? Otak kau dah bergerak, otak kau dah berfungsi, otak kau dah banyak gerak. Bermakna kau pakai otak. Sebelum apa berlaku, kau dah tahu. Apabila akan ada berlaku, kau pun dah tahu. Dan apabila berlaku, kau pun memang dah tahu dari awal, memang akan berlaku. Sebab kau menggunakan otak. Kau bukan menggunakan rasa. Ya, ibarat kau naik tangga. Kau nak pergi ke tingkat satu. Makin tinggi tangga yang kau letak, makin berat rasa kau. Lelah rasa kau. Bermakna kau memanjat tinggi. Bukan kau mendatar. Bezanya bila kau berhenti di satu poin, orang yang menggunakan rasanya di depan kau. Di depan kau je. Sedangkan dia mendongak, kau punya si perasan. Kerana dia si pernah menggunakan akal. Dia tu mulut cara bullshit. Kan? Ya. Kau tiba duli dulu ya. Lalu dah bapak badak. Don't give shit. Dia hanya je. Bila kau dah di atas, kau dah tahu. Bapak pernah ceritakan kau, cerita bapak. Kira tu bapak dah di atas. Ada pun nak kira kau, siapa pun kira kau depan nun, tengah mata je. Nothing you can do. Bukan bermakna kau di atas, kau is the helper untuk nolong orang depan. No. Bukan kerja kau. Kenapa bapak melakukan kerja kau? Banyak mak, kau banyak kakak, kau adik-beradik kau sekalipun. Bukan kerja kau nak nolong saya naik ke atas. Bukan. Kerana yang naik di atas adalah diri kau sendiri. Yang membiarkan tidaknya di depan kesusahan adalah diri mereka sendiri. Nah, siapa salah sebenarnya? Adakah kau yang di atas tu cimuk nolong tidaknya salah? Ataupun diri tidaknya sendiri yang bodoh, bahlul, si maki akal selama hidup? Siapa salah? Simple lah. Simple. So kau gunakan kata-kata emas tu untuk kau cetuskan ideologi kau. Masa kau molah forum kau dengan student. Kerana apa yang kau, bisnes yang kau buat, induction kau apa-apa, sebenarnya benda yang sih banyak. Benda yang sikit je pun. Yang untuk merancakkan benda yang adalah bunganya. Attraction pada orang.
Dan orang akan realize. Orang yang akan menilai. Bukan diri kau menilai. Orang yang akan menilai. Kena orang yang realize. Public yang realize. Bagus kau ikut demi tu. Bukan dia ajak kau. Dia pun contoh caranya. Senang kau faham katanya. Faham tak? Faham. Ada yang sikit bapak miss. Bukanlah miss gila. Sebab satu, badan, ada yang bapak pernah sebut dulu. Tanggungjawab adalah terletak pada diri kita kerimpun. Kita nak naik, kita si. Betul. Diri sendiri ya. Bini anak kah, keluarga kau kah, siapakah. Hidup sidaknya bukan pada kau, bukan pada tanggungjawab kau. Betul. Itu bapak badan kau tadi. Bila yang naik di atas adalah kau, yang mendaki di atas adalah kau. Diri kau sendiri, kau yang nak naik. Kan? Macam adik-beradik kau tadi, dan kakak-kakak kau. Bila kau dah di atas, tidaknya kalau kau celaka, besarlah ada adik macam tu kan, daripada nolong adik-beradik apa semua. Kuat. Untuk apa nyalahkan kau? Maka kau naik ke atas, tidaknya semua ikut serta naik ke atas. Sedangkan kau buka pintu supaya dia belajar menggunakan akal. Tetapi tidaknya masih berkeras dengan rasa. Hitlah. Bapak bukan si pernah ajar kau pun. Kita tu sendiri-sendiri kita tu berbeza. Yang mau bangkit, yang mau sedar adalah diri kau. Saya kena mengenal pun dengan mak kau, bapak kau, kakak kau, adik-adik kau, cousin-cousin kau, siada. Contoh, tak abang ipar kau. Mula milik jalan, kerja kuliking, kerja jadi apa? Pilihan atas dasarnya. Apa ya, Bu? Jangan nak berharapan pada kau tegal stres hidup. Tegal masalah itu, lancau lah. Lu punya mulut saya dah cakap, kami lancau, kanina. Mantap. Benda yang dia sendiri yang mau. Kan? Betul. And then nak nyalah orang. Seraka, instant. Macam ni lah, adik-beradik, si orang nulung, bila kita kena susah, kata jangan nak kau. Orang yang menggunakan rasanya kan mereka bahasa seperti yang. Bahasa rasa. That's why apa macam bapak tu, bila kau dah faham macam esok, yang mana satu rasa, yang mana satu akal. Kau akan jadi macam bapak. Sikit word dia sebut, kau tu tahu, tu makin rasa. Ibu dilayan. Sikit word dia sebut, tu rasa tu, sibuk lah. Ibu dilayan. Kelak kau yang hanyut. Kelak kau yang hanyut. Untuk apa kau menggunakan diri kau sendiri, sedangkan kau dah di atas. Kau susah contohlah. Tak payah kau cari duit, bina bisnes kau, simpan duit berpuluh ribu, prepare kau nak beli rumah, beli kereta kau sendiri, suddenly adik-beradik kau kena masalah. Mau pinjam duit kau 5-6 ribu. So masa hidupnya apa pola? Dan masa hidup kau apa kau pola? Beza nak? Kan? Kau dah fikir untuk diri kau sendiri. Apa polanya hidup? Yang dulu hidup daripada kau. Dulu makan garam. Apa pola kau? Kan? Apa pola kau? Di siap bezanya. Bukan benda tu mengajar kau supaya kau jadi manusia yang degil, keras Si. Bila kau hidup berakal, kau berlandaskan logik. Setiap benda logik itu berfakta. Bukan dia macam benda yang benda bila dia makin rasa nak. Kau just rasa je pun, tiada fakta. Tiada apa yang apa kata orang. Tiada logik. Rasa kau je pun. Orang perlukan fakta. Orang perlukan bukti hukum. Macam Bapak. Apa kena Bapak si saya dengan COVID-19 ya? KKM bukan main menggembar-gemburkan. Berita luar negara, berita dalam negara bukan main. Membadah bahaya lah. Lakonan tidak bakal main lah. Pakai baju, bungkus plastik lah. Apa macam haram jadah lah. Masih
si percaya. Kenapa pada bapak benda yang teknologi? Benda yang teknologi. Saya dah berfakta. Sedangkan bapak tahu apa maksud COVID 8/19. Nah, bapak tahu maksud COVID-19. Bapak tahu fakta-faktanya. Dari sini datangnya wujud COVID-19 tu. Dari sini datangnya pemikiran untuk mewujudkan COVID. Ya fakta semua. Macam inilah bapak nak percaya dengan apa yang drama ni pula. Dia hanya setakat semata-mata menggunakan rasa. Ya, aku rasa keadaan tu betul loh. Rasa kata kau. Sedangkan kau dalam tengkorak kau tu ada segumpal isi dan darah yang bernama akal. Gunakanlah ya. Macam ni yang maksud bapak tadi. Macam ni aja. Bila kau menggunakan akal, kau akan mempersoalkan fakta. Kau akan mempersoalkan logik. 1 campur 1, aku rasa 5 jawapan. Ni logiknya. 1 campur 1 sepatutnya 2. Betul sih? Betul. Tetapi bila kau kata rasa, ya aku rasa 5 jawapannya, kata kau makin rasa. Ni faktanya. Kan? Ni buktinya. Ni logiknya. 1 campur 1 boleh jadi 5. Ni logiknya, ni explanationnya, ni buktinya. Jadi siaplah menggunakan akal. Tapi kalau orang menggunakan rasa tu, memang dia akan seperti macam contoh kau tadi lah. Bukan banyak pun topik yang kau utarakan ya. Bukan kasar pun, benda bodoh-bodoh pun, benda orang ada kaki 5 je pun. And then, certain pihak terasa sindir kau macam apa, macam. Apabila sebelum drama bermula, perkataan mula dah terasa, T-E-R-A-S-A, terasa. Pun pada bapak, jadi bapak dah percaya lagi. Drama belakang saya dah bapak dah lagi lah. Rasa. Kau mesti rasa apa? Ya. Kau rasa aku dia nak nolong kau mikir rasa kau ya. Ya rasa kau ya. Aku sih betul rasa kau kau. Aku berujar, aku bercakap berasas, berlandaskan fakta, berlandaskan bukti, berlandaskan logik. Bukan aku bagi rata bercakap. Macam yang kau buat dah. Ini dia tiba-tiba terasa. Belum ada start cerita dramanya, dia sudah terasa. Untuk apa kau peduli kisah? Dia sudah terasa. T-E-R-A-S-A. Terasa. Kan bapak pernah cerita kau dulu. Sikit word saja boleh menterbalikkan kau di depan bapak. Contoh tadi ya. Cakap kita, rasa aku dengan video kau ya. Belum buka ni drama, udah nyebut kata terasa. So, pergi jauh-jauh lah. Main jauh-jauh, nak sposin. Main jauh-jauh lah. Tu bukan kau bukan dalam circle aku tu. Main jauh-jauh. Bergagonya. Ya, cakap kasar je lah. Ya, istilah kasar je lah. Pergi jauh-jauh, kau bukan dalam circle aku. Aku hidup menggunakan akal, bukan menggunakan rasa. Kita nak limbak dalam kandang babi. Macam lah aku mau. Kita nak limbaknya kandang babi. Babi kau lah. Kau nak jadi babi, mencampur dalam kandang babi seperti kau lah. Jangan baku. Aku bukakan pintu boleh. Aku bukakan pintu untuk kau jadi babi boleh. Boleh. Anytime. Silakan. Macam yang tadi lah. Bukan susah mun kau nak jadi susah. Hanya buka pintu untuk jadi babi ya. Benar. Do nothing bangsa Iban, do nothing. Do nothing about it. Macam ya. Mun kau nak jadi hina seperti babi. Ya. Betul.